Jadi untuk plastik topi ni mungkin ada yang tertanya-tanya lah, perlu ke kita tukar selalu dia kan? Sebenarnya dia tak adalah perlu kita tukar selalu. Macam saya tukar apabila ada kerosakan lah. Contohnya ada lubang kat sini ke, lepas tu plastik kita ni dah makin mereput. Dia bergantung pada tempat ternakan kita. Kalau kita ternak tempat yang panas, mungkin kita punya plastik topi ni mudah nak reput lah. Okey. Satu lagi, bila mana kita nak buat maintenance, seeloknya kita tukar lah. Macam contoh tengok di bahagian bawah penutup topi ni, memang dah banyak serangga-serangga pengganggu yang hidup di bahagian bawah ni. Kejap lagi kita buka, korang boleh tengok nanti ya. Okey, mungkin kalau untuk plastik topi ni ambil masa dalam lebih kurang 1 tahun ke 2 tahun baru kita tukar. Dan kalau dah reput awal, contohnya 6 bulan pun tukar je lah waktu 6 bulan tu. Supaya kalau kita tak tukar nanti bahaya, takut bila mana berada di tempat hujan, mungkin air hujan tu dia lekat pada bahagian sini, lepas tu plastik topi kita dah reput, dia berlubang, mudah air nak masuk ke dalam, nanti rosak sarang keluluk kita. Okey, semoga perkongsian video pada kali ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like, follow, komen dan repost.